Bahan digital merupakan salah satu elemen yang digunakan dalam pembelajaran. Terdapat pelbagai bahan digital yang boleh digunakan pada masa kini. Mari kita ikuti kisah seorang murid bernama Amar dengan bahan digital. Nama aku Amar. Aku murid tahun 6. 6 tahun berada di sekolah rendah. Banyak pengalaman yang telah aku tempuhi. Inilah ceritaku, seorang murid biasa. Cikgu-cikgu gelarkan aku mulut murai. Maklumlah, aktif berborak dengan kawan-kawan dalam kelas. Aku paling malas kalau cikgu-cikgu suruh buat kerja rumah. Apatah lagi yang melibatkan internet. Selalunya orang panggil bahan digital. Tapi yang paling aku pakar dan mahir pasal telefon ni, Mobile Legend. Hari-hari, berjam-jam aku mengadap ML ni. Makan pun kadang-kadang lupa. Seronok weh, main dengan kawan-kawan. Tapi mak aku meluat tengok aku. Telinga aku dah lali dengar bebelan mak. Tapi aku dah berubah. Nak tahu bagaimana aku sekarang? Jom saksikan. Ini Cikgu Aisyah, cikgu baru sekolah aku yang mengajar bahasa Melayu. Lembut, senyuman menawan, baik. Yang peliknya, bila Cikgu Aisyah ajar kami menggunakan bahan digital, aku jadi tertarik untuk siapkan semua kerja. Pagi cikgu bagi, petang aku sudah siapkan. Adakah sebab cikgu? Atau sebab digital? Tengoklah aku sekarang. Aku bukan lagi pecinta wanita. Tapi pecinta bahan digital. Cikgu Aisyah, dia yang selalu bimbing dan ajar aku. Rak buku digital. Menarik sangat bila Cikgu Aisyah terangkan. Sejam aku pun dengar. Konsepnya sama je, macam membaca buku. Tapi semua dalam telefon atau tablet. Sekejap sahaja. Tak habis baca di sekolah, boleh sambung di rumah. Nak isi ais terus pun boleh. Satu lagi bahan digital yang aku tertarik. Cikgu Aisyah selalu bagi latihan online. Aku buat latihan dalam Kahoot, Quizizz. Tersenyum mak aku tengok perubahan aku. Tak adalah 24 jam je dengan ML. Buat pengetahuan semua, aku tak pernah tertarik dengan sebarang pertandingan online atau offline. Tapi, biasalah bila Cikgu Aisyah yang kendalikan, mestilah aku menjadi orang pertama yang mendaftar. Untuk menyertai pertandingan tu, aku menggunakan Canva. Dengan Canva, kita boleh hasilkan macam-macam bahan digital. Macam gambar, video. Bersungguh-sungguh juga aku godek Canva tu. Tada! Inilah hasil poster yang aku buat. Berdebarnya nak hantar. Moga-moga ada rezeki nak menang. Lah, tak sangka rupanya aku ada bakat. Alhamdulillah. Semenjak itu, baru aku sedar bahan digital sangat membantu dalam pendidikan. Memang rugi sangat kalau generasi aku tak menggunakan digital sebaik mungkin untuk belajar. Memang banyak pilihan dan banyak yang menarik. Itu kisah 20 tahun yang lalu. Ini adalah aku yang sekarang. Nampak kan makin kacak? Aku berterima kasih kepada Cikgu Aisyah. Dia sumber inspirasi aku. Aku sekarang ialah seorang CEO syarikat pendigitalan bahan-bahan pendidikan. Dan dah banyak aplikasi yang syarikat aku perkenalkan untuk kegunaan semua peringkat usia. Terima kasih cikgu. Bahan digital ni banyak faedahnya. Tapi kenalah pandai guna dengan sebaiknya. InsyaAllah pasti akan berjaya. Itu dia tadi kisah yang mungkin boleh memberi pendedahan tentang penggunaan bahan digital dalam pendidikan. Sekian sahaja daripada saya, pengacara anda, Nur Zulaikha Hanani dalam TVPSS Sejasmin. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye-bye!